Lalukan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur dan juga kelapangan waktu serta kekuatan tubuh badan untuk bersama-sama kita berhimpun pada malam ini bagi kita melancarkan program festival Hari Kemerdekaan yang insya-Allah akan tiba tarikh keramat itu di mana Allah memberikan nikmat al-istiqlal, kemerdekaan kepada negara kita Malaysia yang akan disambut nanti pada 31 Ogos yang akan datang ini. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada di dalam sebuah negara yang mempertahankan kedaulatannya, kemerdekaannya, dan juga yang meneruskan legasi perjuangan generasi yang terdahulu di dalam mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengimbas kembali kepada sejarah bagaimanakah negara kita ini mula dijajah, maka kita akan melihat titik hitam itu bermula daripada tahun 1511 ketika mana Portugis yang dipimpin oleh panglimanya Albuquerque datang menyerang negeri Melaka yang berdaulat. Dia datang ke Melaka bukan semata-mata untuk mendapatkan rempah ratus yang menjadi buruan orang-orang barat, tetapi lebih besar daripada itu, dia mempunyai tujuan dan misi yang khusus, yaitu untuk menguasai, menjajah dan melemahkan kuasa Islam yang berada di sebelah Asia Tenggara pada zaman tersebut. Kuasa Islam yang berpusat di negeri Melaka yang berdaulat. Negeri Melaka yang merupakan sebuah kerajaan Islam yang dipimpin oleh raja-raja Islam, para Salatinul Muslimin, sultan-sultan yang beragama Islam, lebih daripada 100 tahun yang memimpin negeri Melaka ini sehingga ia menjadi kuasa baru yang muncul menyaingi kuasa kerajaan Siam
pada ketika itu. Munculnya kuasa Islam bukan sahaja Melaka itu sebagai kuasa daripada sudut perdagangan, tetapi juga kuasa dari sudut penyebaran Islam ke seluruh Asia Tenggara dan kuasa militer yang digeruni oleh jiran-jirannya. Begitu hebatnya negeri Melaka ini sehinggalah diiktiraf kuasa negeri Melaka itu dan kedudukannya yang strategik dari sudut geopolitik, percaturan kuasa di Asia Tenggara, bahkan di peringkat dunia, sehingga ia diiktiraf dan diakui oleh negara China yang merupakan suatu kuasa besar pada zaman tersebut. Kita tahu bagaimana negara China mengutus panglimanya Cheng Ho, seorang yang beragama Islam, untuk datang ke negeri Melaka bagi mengikat hubungan antara China dan negeri Melaka. Kekuatan negeri Melaka itu turut sama diintai oleh Eropah atau oleh kuasa yang dipanggil sebagai Salibiyah yang berperang dengan dunia Islam negeri-negeri Arab dan kemudiannya melebarkan serangan mereka itu kepada negeri-negeri Islam yang lain. Justru itulah apabila Alfonso de Albuquerque melandas di pantai Melaka, beliau berkata, dengan jatuhnya Melaka, maka akan jatuhlah Mesir dan kemudiannya akan dapat dikuasai negeri Mekah. Di dalam ucapan atau khutbah beliau itu, beliau melakar strategi penguasaan dunia Islam yang dibuat oleh Eropah, yang akhirnya mencapai kejayaan mereka dengan terjajahnya dunia Islam. Dalam negara kita, ia bermula dengan negeri Melaka. Luka penjajahan yang berlaku pada tahun 1511 yang menyebabkan puluhan ribu syuhada yang gugur dan yang meletakkan negeri ini dan rakyatnya dihina selama 446 tahun di bawah penjajahan yang bersilih ganti daripada Portugis kepada Belanda, kepada British atau Inggris, dan kemudiannya kepada Jepun dan kembali semula kepada British sebelum mendapat kemerdekaan. Penghinaan yang begitu lama, 446 tahun, hanya semata-mata kerana negeri Melaka itu adalah negeri yang menjadi satelit kepada penyebaran Islam
dan pelaksanaan Islam bukan sahaja sebagai ad-din dari sudut akidahnya, tetapi juga daripada sudut daulah, kerajaan, pemerintahan, sehingga Melaka terkenal dengan undang-undang Islamnya. Kanun Melaka itu sebahagian besarnya adalah berdasarkan kepada undang-undang syariat Islam, termasuk dilaksanakan hudud sebagaimana yang berlaku pada zaman tersebut. Kemakmuran yang diberi oleh Allah kerana negeri yang melaksanakan perintah Allah, yang menjunjung tinggi Islam, direkodkan oleh ahli sejarah bagaimana rakyat negeri Melaka itu sangat mewah, sehingga anak-anak Melaka sebelum mereka itu dijajah di kota Melaka, bahan mainan mereka terbuat daripada emas yang tulen. Guli yang digunakan untuk anak-anak kecil bermain adalah guli yang dibuat daripada emas. Begitu sekali kemewahan dan kekayaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila negeri itu menjunjung Islam, menyebarkan risalah Islam ke seluruh Asia Tenggara. Tidak ada negeri atau negara di sebelah Asia ini yang tidak mendapat keberkatan dan keberkahan daripada para pendakwah yang tersebar luas menyampaikan Islam kepada penduduk di daerah Nusantara ini. Sehingga begitu hebatnya Melaka ini, bahasa Melayu Melaka yang dipakai secara standar di kalangan seluruh pedagang-pedagang telah diiktiraf dan diadakan usaha oleh cendekiawan Eropah bagi membukukan sebuah kamus yang mengandungi bahasa Melayu Melaka itu dan yang kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropah, sama ada bahasa Prancis atau sebagainya, yang saya tidak pasti sama ada Prancis ataupun Inggris. Maka kejayaan ini tepat sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan taat kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sudah pasti sebagai janji dari Allah, kami akan membukakan untuk mereka keberkatan-keberkatan yang berlipat kali ganda, turun daripada langit dan keluar daripada bumi. Sehingga rakyat negeri Melaka itu berada dalam keadaan yang mewah, kaya raya, aman dan damai. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya menceritakan perkara ini supaya kita di dalam menyambut kemerdekaan
melakukan muhasabah, melakukan koreksi terhadap diri kita. Sejauh manakah kita telah menghargai kemerdekaan yang dicapai, yang dikurniakan oleh Allah, hasil daripada perjuangan 446 tahun, perjuangan nenek moyang kita untuk memerdekakan negara ini. Daripada peperangan yang dilancarkan oleh Aceh, peperangan yang dilancarkan daripada bumi Johor ke atas Portugis, peperangan-peperangan yang tidak terhenti, berterusan, sehingga akhirnya kepada Raja Ali Haji As-Syahid, sehingga akhirnya kepada pahlawan Islam Tok Naning, yang akhirnya membawa kepada kemerdekaan negara kita dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, bagaimanakah kita mengisi kemerdekaan ini? Persoalannya, bagaimanakah kita membina kembali negeri dan negara setelah diberikan kemerdekaan? Adakah kita telah mengisi dan membina kembali negara ini di atas landasan yang betul? Atau adakah kita telah membinanya berdasarkan acuan yang dikehendaki oleh penjajah? Bukan berdasarkan cita-cita para pejuang yang berjuang ratusan tahun bagi melepaskan negeri dan negara ini dari cengkaman penjajah-penjajah barat tersebut. Inilah persoalannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab menyebut yang maksudnya apabila musuh sudah berada dua marhalah daripada perbatasan negeri orang-orang Islam. Dua marhalah daripada perbatasan negeri orang-orang Islam ini, pada ketika itu hukum menjadi wajib kepada setiap orang-orang Islam yang berada di negeri itu, in amkana, sekiranya mereka mampu, maka mereka wajib berperang, menghalau dan menyekat kemarahan musuh-musuh Islam atau musuh-musuh negara tersebut. Maka sekiranya mampu dengan buluh runcing, maka dengan buluh runcing. Sekiranya mampu kerana ada senjata, maka dengan senjata yang moden. Sekiranya mampu, tak mampu, maka dengan tangan. Menjadi wajib kepada lelaki dan perempuan. Menjadi wajib kepada tuan dan hamba. Menjadi wajib kepada pemiutang dan yang berhutang. Menjadi wajib kepada ibu bapa dan anak-anak. Menjadi wajib kepada seluruh warga negeri dan negara untuk menyekat sebarang kemarahan daripada pihak musuh. Ini dalam kitab. Ulama membahaskan kitab ditulis ketika peperangan itu berlaku secara fizikal. Peperangan dan pertempuran secara fizikal. Akan tetapi selepas daripada abad yang ke-18, Barat telah mengemukakan suatu taktik yang baru. Setelah melihat peperangan secara fizikal menyebabkan mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Kerana orang-orang Islam yang mempertahankan tanah air mereka
tidak mengenal erti takut dan putus asa. Akhirnya, penjajah tidak dapat menguasai sebuah negara itu secara tetap dan berkekalan. Mereka tetap dikalahkan dan dihalau daripada negara umat Islam. Contoh kita lihat kepada Afghanistan. Di zaman kita, apabila Rusia cuba menjajah Afghanistan, peperangan selama 10 tahun. Orang-orang Afghanistan yang tidak memiliki senjata canggih berdepan dengan kuasa besar dunia Rusia, berjaya menghalau Rusia daripada Afghanistan. Ini perkara yang disedari ratusan tahun dahulu, bahawa orang Islam ni tak boleh berdepan dengan mereka dengan senjata fizikal. Begitu juga beberapa tahun yang lepas, perkara yang sama dialami oleh Amerika apabila mereka lari lintang pukang meninggalkan Afghanistan. Dikalahkan oleh rakyat Afghanistan setelah Afghanistan itu dikuasai oleh Amerika melalui proksinya. Kita tengok apa yang berlaku. Maka penjajah menggunakan pendekatan peperangan yang dipanggil Ghazwul Fikri. Peperangan berdasarkan kepada serangan pemikiran. Menggunakan idea dan pemikiran menyerang akidah umat Islam. Keyakinan umat Islam. Kepercayaan umat Islam. Dan pendekatan yang diambil itu menyebabkan Barat mencapai kemenangan yang besar sehingga menjatuhkan khilafah Uthmaniyah. Pusat kuasa politik Islam selama ratusan tahun jatuh dengan sebab bukan serangan fizikal, tetapi serangan yang bersifat pemikiran. Serangan ideologi, serangan fahaman sekularisme, nasionalisme dan liberalisme. Serangan ini akhirnya melahirkan generasi baru orang-orang Turki yang tak percaya Islam itu sebagai suatu sistem hidup yang terbaik. Yang walaupun mereka mengaku Islam, tetapi mereka tidak sedia menerima Islam sebagai manhajul hayah, sistem dan peraturan hidup yang terbaik. Akhirnya bila mereka tengok Turki, iaitu Khilafah Uthmaniyah, masih lagi mengamalkan Islam dalam perundangan, dalam mahkamah, mereka anggap ini suatu kemunduran, suatu kelemahan. Mereka mahu mengubahnya agar jadi seperti Eropah. Lalu mereka memberontak dan mereka merampas kuasa daripada Khilafah Islamiyah yang dipimpin pada ketika itu oleh Sultan Abdul Hamid II. Ini dia. Maka ulama melihat serangan pemikiran itu sangat bahaya. Justru itu kita di dalam mengisi kemerdekaan, kita perlu melakukan koreksi. Adakah kita sudah merdeka dari sudut fizikal, tetapi dari sudut pemikiran masih dijajah oleh Barat? Kita perlu melakukan muhasabah. Kerana sekiranya pemikiran rakyat masih dikuasai oleh Barat, menganuti fahaman sekularisme, fahaman liberalisme, maka pada waktu itu cita-cita nenek moyang kita yang berjuang untuk mengembalikan tanah air ini bernaung di bawah kerahmatan Islam, sistem dan aturan Allah,
tidak akan menjadi kenyataan, kerana yang akan menentangnya adalah daripada orang-orang Melayu Islam juga, tetapi yang jiwanya tidak lagi meyakini Islam akibat telah dikalahkan oleh serangan pemikiran dan ideologi yang menyerang Islam itu sebagai agama yang mundur, yang lemah, yang membawa berbagai kesan negatif sebagai fitnah yang diada-adakan dan yang direka oleh Barat. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab itu Gladstone di dalam Parlimen British, dia berucap dalam parlimen dengan dia memegang senaskah Al-Quran. Kata dia, selagi mana orang Islam mengikuti kitab ini, buku ini, selagi itulah mereka tidak boleh dijajah dan tidak boleh dikuasai. Kerana itu serangan yang dilakukan oleh Barat tidak berakhir dengan serangan fizikal. Walaupun mereka meninggalkan negara kita dari sudut fizikal, mereka mengatur serangan dari sudut pemikiran. Yang menuntut supaya kita bersifat peka dan terus berjuang bagi kita membebaskan rakyat dan negara daripada cengkaman, fahaman dan ideologi yang datang daripada Barat yang berlawanan dengan Islam yang sebenar yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita faham ini, kita melakukan muhasabah ini, dan kita memulakan proses pengisian dan pembinaan kemerdekaan merdeka yang telah kita dikurniakan oleh Allah, pada ketika itulah kita akan melihat negara ini berjalan di atas landasan yang betul dan menuju arah yang betul. Dan pada ketika itulah kita akan melihat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadikan negara kita negara yang kuat, bukan sahaja daripada sudut kedaulatannya, dari sudut ekonominya, dari sudut pendidikan dan keilmuan, dan daripada berbagai sudut negeri kita akan menjadi negeri yang kuat kerana Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Iraq, suatu ketika duit yang digunakan, dinar Iraq, lebih mahal nilainya berkali ganda dengan pound sterling British. Begitu juga dengan duit yang ada di Libya. Negara-negara ini, begitu juga di Palestin. Negara-negara ini adalah negara yang pernah menjadi kaya sebagaimana negeri Melaka. Tetapi apabila mereka memilih perjuangan komunis, perjuangan sosialis, akhirnya negara ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diberi pertolongan oleh Allah. Oleh sebab itu, program seperti yang diadakan pada hari ini yang akan berjalan selama sebulan adalah sangat penting untuk menjadi wadah di dalam kita membina kesedaran kepada diri kita dan rakyat bagi kita membina semula negara ini dan bagi kita memberi pengisian kemerdekaan di atas landasannya yang betul. Apatah lagi kita sudah menghampiri pilihan raya negeri Melaka yang akan berlaku pada tahun ini. Maka kesedaran yang betul yang dimiliki oleh rakyat akibat daripada kesungguhan dan usaha kita untuk menyedarkan rakyat akan menyebabkan rakyat membuat pilihan yang tepat dan membuka peluang
bagi kita membina semula negeri dan negara kita yang tercinta ini di atas jalan yang betul dan mencapai kemakmuran, kestabilan dan keunggulan di mata dunia pada hari ini, insya-Allah taala. Saya ucapkan syabas kepada kawasan Masjid Tanah. Terima kasih di atas jemputan pada malam ini. Saya doakan supaya program ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan matlamat daripada program ini dicapai dengan sempurna. Saya dengan itu merasmikan dan melancarkan program Festival Kemerdekaan PAS kawasan Masjid Tanah dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siru ala barakatillah, bergeraklah berdasarkan kepada keberkatan yang diturunkan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Waalaikumsalam.